Hari ni Andrew kahwin. Alah, macam pengantin lah. Alang. Faris, kambing takut hujan. Hai Andrew. Hai Andrew. Halo kawan-kawan. So hari ni, oh my god, hari ni ride amat istimewa. Kalau korang tengok kan daripada atas kan, tak tunjuk full dress lagi tau. OTD yang penuh tak tunjuk lagi. Kalau tengok daripada atas ni, dah tahu ride yang memang I pun tak pernah buat lagi. So I tunjuk dulu outfit I sebelum kita cakap ke mana kita pergi. Okay, nampak? So saya tengah pakai jeans dengan kurta. So ke manakah kita? Okay, so kalau korang tengok episod yang bujang, ride bujang sebelum ni, oh my god, dah sampai. Oh, Said Tani. So itulah episod yang kita semua bujang masa tu. So sekarang Said Tani dah menamatkan bujangnya. So okay, hari ni kita orang akan pergi ke lokasi perkahwinan Said Tani. ST dah lama. So sekarang tengah RV dekat Shah Alam, tengah menunggu yang lain. So kita orang dalam anggaran dalam 13 motor. So hari ni sangat special sebab 13 motor tu akan mengiringi Said Tani punya kereta. So kita orang kat depan dan Said Tani dengan wife dia ke belakang, kat belakang. So anyway, congratulations Said Tani dan also kepada yang bini dia. So sekarang inilah first time RPM tengah buat konten macam ni. So sesiapa nanti kalau korang suka, bolehlah nanti Roger kita orang kita orang boleh buat servis untuk anda. Okay, jom kita tunggu yang lain. Sebentar tu kita orang tengah lepak-lepak. Yang dah sampai ke sini ada Jamil, tapi dia tak tukar lagi baju ni. Dia tak tukar baju lagi. Mari sini. Halo. Jamil. Ya. So dah cakap yang kita orang yang Said Tani telah menamatkan sesi bujangnya. Sudah menamatkan sesi bujang 2 kali dah. Saya pergi, ini kenduri yang ketiga. Oh my god. Dahsyat. So sekarang kita tengah tunggu dia orang. Bersama saya biasalah Abang Kero yang handsome tu. Hello. Handsome jangan banyak cakap. Boleh. Banyak cakap dah. Sampai hari. Okey, hari dah sampai. Mana dia? So diorang semua tak tukar baju lagi. Tengah tunggu. I seorang yang dah siap. Nampak? Mana baju? Pakailah terus. Pakailah terus. Janganlah. Semua takut sebab takut hujan. Kau macam Jamil semua takut hujan. Siut. Okey, macam saya cakap tadi, kita dalam 13 biji I rasa kita akan mengiringi Said Tani. Okay, jom lagi kita tengok. Kita tak pernah dress up tau, pakai macam ni. Semua akan pakai baju tradisional sama ada kurta dengan jeans atau full baju Melayu. Jom kita tengok lain. Hai kawan-kawan, kita orang dah tukar tempat dulu untuk jumpa. Sebab I rasa macam tempat yang tadi tu terlalu jauh. Sebab kita orang nak ada scene yang tak ada helmet. So kita tengah tunggu yang lain. Jap sebelum sampai sini baru kita akan escort pengantin dengan tu. Selamat diri sebelum runtuh langit tu. Dia macam nak hujan lah. Okay, kita tunggu yang lain jap. Okay, jom kita usah tempat ni dulu. Pusing-pusing jap, usah kat dalam tu nanti. Oh, cantik lah. Tempat ni I rasa first time sampai sini. Kecil lah, nampak. Okay, nanti kita datang balik. Aku ingatkan pengantin yang keluar rupanya Jamil. Jom kita tengok. Dah macam pengantin lah. Alang kan. Ayo, dah macam pengantin. Okay, lagi Jamil akan naik ni dengan samping dia. Air pun sekali. Dia akan pakai samping naik.
Oh, first time bawa Halil naik sampit baju Melayu. Kita tak pernah buat siap macam ni. First time. Kita orang dah tengah nak pergi jumpa yang lain dekat dia dalam 100 meters. So untuk video purpose, so kita akan escort the pengantin. So kita dah tengah bersiap. Kita Allah Akbar. Siap. Kau masuk lagi tu jumpa. Hello. Hi, Russell. Laurent. Nice to meet you. Nice to meet you, Laurent. Okay. Okay, we gotta go. Okay, yang lain dah sampai. Jom. Faris lah. Woo! Lama tak jumpa Faris. Aziz. How are you? Good. Oi, Mak Sedap in the house. Oi, semua pakai baju Melayu naik motor. Semua pakai baju Melayu ni. How are you? Lama tak jumpa, ha? Faris in the house. Yo. Wah, Daniel 48. Woo! Mana baju Melayu? Ni kurta. Oh, dia pakai kurta. Baju Melayu tak boleh. Hari ni semua kurta baju Melayu naik Harley. Wow. Siapa lah kahwin ni? Pakai sekarang tu. Kak kereta cikgu. Siapa nak kahwin? Ha? Siapa nak kahwin ni? Bersih in the house. Road captain. Handsome ah. Semua segak-segak Segak-segak semua. Asyik baik siap. Come on lah. Aku hitam tak? Tony kot. Mesti bikin meeting Okey. Kita semua akan escort pengantin sekejap lagi. Depan situ je, dekat je. Oi, bersih macam mana? Okey. Oi, ni dah bukan mak sedap, ni mak smart. Sampin. Sampin mana sampin? Dalam kereta. Oh. Sampai bawa motor ni sampai. Ni diorang. Roglide tak apa. Dia boleh, dia kangkang lagi. Kangkang lah sikit. Lebih sikit lah. So dia punya permainan dia mudah je. Kita pair. Double. Bukan staggered kan? Bukan staggered. Dua-dua. Dua. Walah. Handsome lah bro, style lah. Baju Melayu punya model. Ha? Model baju Melayu Ada dia kan. Dia nak cakap. Tengok depan. Tak payahlah. Depan dia nampak. Oh, biarkan solat. Apa? Itulah. Wah, macam nak kerja kat istana. Mana ni samping? Mana samping? Kurta mana pakai sampin? Oh, mana datang bunyi dia? Tengok LED. Tengok LED mata. Finally tengah tunggu pengantin datang, baru kita akan escort. So kamera ni saya akan pass dekat Aidil, sebab dia akan ambil video kita. And then saya akan dapat video yang lain juga nanti lah. Kita arrival. Haha, jom kita tengok. So kita dalam berapa biji lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam 11 biji motor. Dan semua orang first time pakai baju Melayu, kurta full, naik Harley. Tak pernah dibuatnya. Okay, aku ada satu motor ni tau, motor Yazid ni tau. Kau nak tengok tak satu benda? Ni motor Yazid tau. Dia ni ada stiker RPM. Tak ada. Sekarang ni kau dengar cerita kan. Okey bang, apa betul ke abang tengok bini? Kamu ni bini disayang-sayang. Oh, dia lain pula kan. Okey, apa? Cuma aku rendah sikit je. Apa abang cakap abang sama? Sama badan. Okey, jap. Apa macam ni? Rapat sikit. Okey, pandang atas, pandang muka. Basuh bunga. Berganjak. Oh, okey, boleh. Boleh je. Benar KLCC. KL Tower. Bos berdua. Jangan ni. Sini. Nampak sikit. Ada orang tu dia pakai tergolok tau.
So dia kena tukar nama dah. Oh my god, yes, aku nampak. Tadi nak pakai songkok. Handsome sekali. Saya pun cakap patut pakai songkok. Dia jadi pakai songkok. Dia jadi Ahmad dah ni. Dah tunjuk belum? Belum. Nanti audience Tunggu kita. Tunggu je, geng. Handsome ni Muhammad ni. Kita akan start pada kaki dulu. Guys, jom. Sekarang ni kita nak pergi tengok the superstar untuk hari ni dah. Apa rasa? Jom. Ini siap bag kan? Jom lah. Mana? Okey, kita terjadi daripada belakang. Orang ni. Kita start pada kaki dulu. Okey, kita naik atas. So slow. Okey, buntut lagi dah turun. Buntut siapa ni? Macam. Woi. Ahmad Andrew. Siapa nak kahwin ni? Siapa nak kahwin ni? Fashion designers. Hang Andrew. Tapi guys, kau tengok guys, rambut dia tetap berkilat kan. Spray WD-40. Tapi kau tengok, bila pendekar kau jangan gerak, kena pukul sekejap lagi. Dah ketat kan? Bang, ni ikatan apa bang? Nama dia bang? Saya dengar macam ada cerita Ni kita punya Abang Smart tapi tak ada songkok macam mana ni? Songkok tadi terpelanting. Alamak. Aduh, macam mana ni? Macam lomba. Ni. Sorry, ni. Dengar-dengar Tok Adi. Apa? Dengar-dengar Tok Adi. Tok Adi. Tok Adi. Akan nikah si Syed. Oh ya ke? Malah nak bohong lah. Hai Daniel. Hai. Hari ni Andrew kahwin. Mati kau. Mampoi. Queen. Macam mana aku? Andrew dah kahwin. Macam mana? Ada lagi weh, seorang lagi. Mat sedap in the house yo. Kau tengok dia pakai apa? Dia pakai camping. You kahwin lah bro. Ha? Belum lagi. Okey ke tu? Repair. Still tengah repair sikit. Okey. Naik motor pakai macam ni semua. Oh, champion lah korang. Ni. Ni kat kepala dia apa ni? Oh, besi ni. Tanya Faris. Kau ingat ni umpan mata kail ni. Faris, ni besi apa? Ni. Tolong kat atas. Kalau macam Aduh, macam-macam lah dia ni kan. Okey. Masih tengah menunggu pengantin ni. Try boleh tak? boleh. Cuba lagi. Try. Ya. Gatal ni. Boleh. Okey. Oh. Style ni. Aku nyanyilah. Kalau mana dia Masuk dah. Habis kayat. Masuk dah, try lah. Duduk ke tengah pelik. Siapa yang Masa dah. Try boleh. Boleh tak? Boleh. Malam aku deliver 48 pakai MS88. Gerak. Balik macam naik motor. Okey kawan-kawan, kita nak bergerak. Pengantin dah sampai. Naik kereta. Jom. Jom. So, Aidil, take over the camera. Tunjuk shot kita orang ride. Kita orang tengah menunggu pengantin kat belakang jap. Tengah menunggu queue jap ya. Dekat sini lah. Tinggal, konkret, paling tadi, konkret.
Dia sangat ayu Nanti Red tak ajak. Datang tu lah. Red tak ajak. Ni Red tak ajak. Kereta awak ke? Kek, how are you? Ni macam mana India ni? Biar hidup ke? Aku tak tahu. Ni adalah. Aku bawa jalan. Nanti masuk dulu. Nanti masuk dulu. Okey, ni masih bujang. Ada peluang lagi. Masih tengah bujang. Oi, janganlah. Takkan dua-dua ni kot. Macam sial lah kalau dua. Ya kot. Oh, dia masuk. Ni kat belakang ni. Belah. Sana. Oh. Tapi besar tempat dia. Besar juga tempat ni. Penuh. Orang datang reki. Dia tengok position motor, tengok riding, tapi table dia tak tengok. Betul. Aku ni kalau aku nak bercakap lah kat korang kan, apa yang aku cakap plan RV kat mana hilang. Tak apalah nak show content. Aku teman-teman hilang. Tak, sebab hujan. Takut nak hujan. Jadi selamatkan diri. Itu Faris. Faris, kambing takut hujan. Baik ya. Saya tak tahu nak cakap apa. Okey, ini. Okey, macam ni bos. Mat Smart ni, dia nak cakap something. Okay, go. Cakap something. Untuk Abang Syed tadi. Cepat. Bagi orang tepi dulu. Cepat. Kau tiba-tiba tak tahu nak cakap apa. Dia paling smart tu tengok. Kede. Balik aku nak pakai macam ni sampai rumah. Lepas ni lepak sana pakai macam ni juga. Kita tengok nanti. Betul. Lepas ni canai. Okay, saya nak mengucapkan congratulations to Saitani. And also kau memang terbaik lah bro. Kau dah menamatkan zaman bujang kau. Tapi jangan lupa ya, aku tahu kau nak keluar motor. Sabar je. Oh, serius jadilah tu. Okay, abang Saitani. So tinggal saya je lah yang menduda. InsyaAllah. Dia cakap macam tu Dia cakap sebelah tu Okay, any pesanan buat Saitani? Selamat pengantin baru, semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Ucapan. Congratulations ST. Selamat pengantin baru Abang Syed. Tapi dah kahwin, jangan lupakan kami ni. Dah kahwin, lupa ride. Beli motor parking kat rumah. Okay, Abang Syed, kasih jadi. Tahniah kepada Abang Saitani dengan the wife yang baru. Kau kru yang tu lah. Kau tiba-tiba dah cakap. Okay, Saitani, thank you daripada grup RPM. Selamat pengantin baru kan. Enjoy bro, enjoy. Nanti kita ride sekali ya. Selamat pengantin baru. Semoga berkekalan sehingga ke jannah. Dekat sangat dia. Saya mengucapkan selamat pengantin baru. Ini macam nak mau roboh kan. Selamat pengantin baru untuk sahabat kampung Man. Syed, hati-hati malam tu. Jangan degil-degil. Jangan makan. Lapar. Apa dia? Abang Syed tadi. Okey, supaya kekal ke anak cucu dan nanti kan lebar makan-makan lagi. Hai Mira. Makan. Makan. Makan dulu, dia cakap. Tak nampak ke dia yang kat depan sekali tadi yang dia? Dah rekod dah. Cantik dua-dua ni. Dua-dua ni. Rasa motor baru kan? 6 bulan. Motor apa dia? Balik kau. Ali ya. Tengok bila Ali Nanti bila Mira nak ambil.
Dekat sangat tau. Close up close up. Gila ke? Kita sekarang tunggu ini je. Ya, betul. Lambat. Okay. Lambat. So macam mana nak tunggu? Dia kata dia dah ada plan lah. Kalau nak tunggu aku kahwin, aku tunggu. Weh, berat tu. Tengok ni. Orang lapar. Yang lapar gila, Berapa? Ramai ya? Kita cari. Kita balik. So saya tadi memang tempat kau memang ramai Personal vlog ke? Follow je. Dia follow dia follow you. Makan. Ni aku tak boleh pegang kamera. Oh. Mana Amdan? Jamil daripada meja depan sampai ke meja belakang dia. Dia penghulu kampung. Ha? Dia penghulu kampung. Yalah, betul lah. Cuma kita beratur panjang ah. Ha? Dia buat vlog lah. Apa ni? Tak tahu blok dia lah. Daripada motor sampai ke duri kahwin lah dia. Malek. Jangan laju-laju. Ain dah lah padang gemuk. Lepas tu je dah celah-celah. Aku dah lah seksa tau. So okay geng, korang tengok ramai gila kat sini. Ya. So tak okey je. Secara eksklusifnya kita nak tengok. Kalau you kahwin, you nak macam mana? Konsep apa kalau you kahwin? I nak kahwin, I nak dekat yacht. So I ada yacht. So aku punya dinner semua dekat yacht. Warna apa? Warna? Putih. Sebab putih melambangkan kesucian. Nampak dia terdiam tau. Kalau engkau? I nak kena semua tema warna hitam. Kenapa? Dah macam mayat ah. Itu dia hitam itu eksklusif. Oh, okey lah, dia ada kelas lah. Premium lah, kau ni premium. Sebab muka aku hitam. Kau balik right? Kau premium lah, dia nak premium aku nak. Tapi actually kalau ikutkan kita pakai baju pun memang aku suka putih, kau suka hitam kan? Dah. Lebih kurang lah. Ingat tak masa Wira bagi kan? Bagi baju. Bagus lah, thank you. Okay, Itu kelakar yang putih Rachel. Yang hitam Aidil. Sebab kau suka pakai baju warna hitam. Dia buat research lah. Dia buat research. Thank you Wira. Thank you Wira nanti. Jom kita layan wedding scenery sendiri. Aku suka cakap senario tau. Rindu ke? Hey. Ini besar juga di mana sini Ini berapa ribu di sini besar. Ya ke? Lebih kurang kot. Macam biasa kita datang tempat majlis perkahwinan mesti ada nasi biryani. Bukan lah. Kan? Ini nama nasi minyak. Ya ke kau? Ya. Macam tanya. Ambil kita menjamu selera dulu. Tengok beza sweetnya. Bukan main tau nanti nanti. Ini baru. Thank you RPM. Saya memang nervous menemukan mic kepada yang ramai dan saya rasa speech ni tak ada yang untuk semua saya ingin ucapkan jutaan terima kasih tak ucapan lain yang dapat saya kata Sweet lah macam Amel pula. Abang saya tadi ni kan. Comel. Semoga berbahagia. Macam mana masalah? Okey ke? Nyanyi cepat. Selamat hari jadi. Yakin habis lah.
Nasib baik dia. Nasib baik. Kau ni patut tadi dia gila. Nasib baik. Abang Ayi cakap, Abang Ayi kata dia punya apa ni? Dia punya phone. Bos, dia kata Abang Ayi cakap dia punya phone dia tinggalkan dekat apa ni, dekat motor. Lepas tu dia kata tak ada siapa pun nak mesej dia. Lepas tu Tim dia offer diri. Lepas tu dia kata yang diorang nak mesej dia. Mesej dia, nanti abang dah balik. Dah mesej dia. Abang dah balik ke belum? Manja dia orang ni Dia muka je garang manja. Mak. Malam sikit. Satu dunia tengok je. Macam mana bang, bagi highlight kat sikit. So basically Aidil berjaya rekod dia menari. So dia tak nak I letak recording tu dalam video RPM. Silap lah. Memang muka ni Puan tak senonoh dia layak ramai ni malam ni. Ni majlis. Tapi bila ada majlis ada orang yang bergerak tak senonoh ni, kita akan minta lah tim saya nanti kita tangkap. Ambil lah bang. Orang masjid negara terkenal termacam. Abang Jo cakap Spanish. Dia nak cakap Spanish ni. Dia boleh cakap Spanish? Boleh lah. Andrew boleh kan? Alabes. Zico Catena y Brazil. Orang kalau steam gam je ni lah. Tu tak boleh buat apa lah. Okey, sekarang kita akan mengambil gambar dengan budak-budak RPM. RPM bertugas. Joget pada joget. Boleh dah. Dah start lah semua budak-budak ni. So kita akan bergerak. Balik. Saya nak tidur. Saya nak tidur. Dah lah balik. So okay geng, kita dah habis bergambar semua. So we're gonna make our ride back. Selamat pengantin baru kepada Syed Tani. Selamat pengantin baru, semoga kekal. Syed Tani. Jangan lupa Selamat pengantin baru abang Syed. Harap lepas ni nampaklah muka bila ride. Ini first time aku naik Harley pakai kurta
jeans dengan kasut leather, nampak? Oh yo, aku macam mana aku nak main Hey, teruk sebab ni semua sebab Syed Tani. Ini memang konten khas untuk Syed Tani. So kepada siapa-siapa nanti kalau nak kahwin ke apa, boleh lah Roger RPM Roger. Okay kawan-kawan, anyway terima kasih banyak kerana menonton and also menyokong kami and also support, like, komen. Kepada sesiapa tu tolong like, share and also subscribe. Dia akan membantu channel kami untuk lagi meletup. Anyway, thank you. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Dah tengok tak muka orang barai? Kita nak pakai. Kenapa kau nangis? Bukan nangis, aku menguap. Kenapa nangis? Abang saya tadi dah kahwin. Minum makan.